Laparnya. Tak ada siapa ke nak beli bunga ni. Belilah. Tak mahal pun. Miss, tolonglah saya, Miss. Tolonglah beli bunga saya. Tak mahal pun. RM57 saja. Belilah. Tak mahal. Apa? RM57? Kenapa tak nak pergi rompak bank? Saya cuba cari rezeki yang halal. Sekutul ni RM57 saja, Miss. RM57? You buat apa nak RM57? Saya nak cari makanan yang sedap. Saya nak makan makanan yang sedap. Tapi saya tak cukup duit lah. Saya rasa saya boleh tolong you. Sekejap. Let me think. Saya rasa ada satu tempat. Warung Mia. Wow. Banyaknya makanan. Kenapa blur? Makanlah. Makan apa? Boleh makan ke? Boleh. Sini harga dia berbaloi sangat. Uish, kenyanglah. Makanan kat sini semua sedap-sedap. Saya pun. So next time, kalau you bankrupt, datanglah sini. Okey. Lain kali saya datang sini. Tanya. Sekarang saya bersama owner kedai iaitu Acik Mia. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh tak kami nak tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Boleh cerita sedikit tentang sejarah kedai ni tak? Bila kedai ni dibuka? Kedai dia buka dah kat setahun lah. Apa cabaran terbesar yang pernah Acik hadapi dalam mengurusi kedai ni? Biasalah meniaga kan. Cabaran tu mesti ada. Relax lah. Apakah perancangan Acik untuk mengembangkan perniagaan ni? Mana tahu Acik nak buka satu lagi cawangan ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki. Doa semua anak-anak buah. InsyaAllah dapat. Okey. Menu apa yang paling top dekat kedai ni? Yang paling ramai orang suka? Lincop lah. Lincop. Burger. Salah satu ke? Kalau tu semua sih. Diorang sedap suka makan. Terima kasih Acik.